Motor dah lawa, kuasa enjin dah mantap, spek pun dah padu. Tapi kalau meter display tak up to date, tak lengkap, boleh jadi deal breaker juga kan? Dengan Avita Vanguard 250, masalah tu tak akan berlaku. Sebab apa? Sebab ianya datang dengan 7-inch TFT Digital Meter Display, siap dengan mirror screen sharing lagi. TFT display terbukti jauh lebih baik daripada skrin jenis yang lain atas beberapa faktor. Faktor apa tu? Dalam video ni saya akan kongsikan kepada anda. Tapi buat anda yang masih belum follow, like, komen dan share video dan akaun ni, jom sama-sama tunjukkan sokongan anda kepada jenama motosikal tempatan dengan cara klik butang-butang tersebut. Nombor 1, paparan yang terang dan jelas. Dengan skrin bersaiz 7 inci dan resolution yang tinggi, anda boleh melihat speedometer, tachometer, odometer, fuel gauge, suhu, jam, trip dan semua indikator yang terpapar di skrin tanpa sebarang kesulitan. Nombor 2, kerana paparan meter ni yang terang, ianya mesra semua cuaca. Tak kisahlah siang ataupun panas terik ataupun malam yang gelap gelita, paparan meter tetap terang, jelas dan mudah dibaca. Dan ini pun main peranan penting dalam faktor keselamatan. Riding experience anda akan lebih hassle free dan lebih lancar dengan meter yang terang. Dan nombor 3, fungsi mirror screen sharing. Anda hanya perlu download apps Carbit Ride untuk menjadikan meter Vanguard anda sebagai duplicate screen smartphone anda. Dengan ini, bolehlah anda tengok Waze di skrin meter Vanguard sahaja dan phone anda simpan di kompartmen ataupun di pouch bag anda. Jom dapatkan skuter ATC pertama Malaysia dan alamilah keseronokan menunggangnya. Harga asas Vanguard 250 SE hanyalah RM16,388, tidak termasuk road tax dan insurans. Jom sama-sama layari www.avita.com.my untuk info lanjut.